Ada pot baru lagi geng di Prima Saujana Kajang. Banyak juga menu-menunya. Jom kita singgah di Langit Biru Santai Space. Melayu Muslim ownernya, korang jangan risau. Ini di antara menu-menu je dan harganya sekali. Masuk aja kat tempat ni terasa macam dekat rumah geng. Korang tengoklah sendiri tu. Dengan kerusi kayu jatinya tersusun cantik. Makanan kita orang dah pun sampai. Langit Biru Signature Seafood Oglio Olio. Memang perut tengah lapar ni. Apa yang best tak kedekut bahan-bahannya. Korang tengoklah tu udangnya. Kalau kat depan-depan tak adalah biru sangat. Efek kamera aku ni je. Korang jangan risau. Apa-apa pun memang mantap berkrim. Fish and chip ni pula datang masa panas-panas. Memang syahdu. Ikan dekat dalamnya pun lembut. Yang penting tak berbau hanya. Boleh repeat lagi ni. Yang nak makan nasi ni ada juga nasi ayam kamyong dan juga buttermilk chicken. Bila dah masuk nasi barulah padat perutnya. Ownernya cakap baru 2 minggu beroperasi tau. Ini pula mushroom soup dan juga mashed potato. Garlic breadnya ni bukan sahaja lembut tetapi rangup di luar. Portion untuk mashed potato ni pula memang banyak. Ini di antara variasi air-airnya yang ada. Yang aku minum ni coklat hazelnut. Memang berlemak. Coklat strawberry pun apa kurangnya. Kalau nak rasa kelainan, order air Langit Biru Paddle Pop ni. Dibuka setiap hari daripada pukul 12 hingga pukul 3 petang dan sesi kedua pukul 5 sehingga pukul 10 malam. Hari Rabu 5 petang hingga 12 malam. Landmarknya berhadapan dengan kedai tayar Falcon. Tunggu lagi geng. Boleh terus.